Okay guys, cuba cek plan internet yang korang guna. Mahal ke murah? Tak tahu. Okay, kalau tak tahu nak cepat, korang boleh WhatsApp saya, cek dekat ruangan description. Tengok plan yang saya supply, yang saya ada, bandingkan dengan apa yang korang guna. Kod-kod lagi murah, tukarlah, pakai yang lebih murah, data lebih besar. Janganlah pakai benda yang sama, sebab benda yang sama dia akan kekal macam tu. Sedangkan plan internet kena update supaya dapat lebih murah, lebih offer. WhatsApp sekarang. Okay, hari ni kita tengok sikit satu plan internet yang menggunakan rangkaian Celcom yang mempunyai data yang agak besar dan harga bawah 100, dan spek dia sangat-sangat bagus sebab boleh hotspot. Itu antara benda yang paling penting sekarang. Orang mesti nak ada hotspot. Kita tengok plan One SOX Black B89. Korang boleh tengok dekat tepi ni. Apa yang korang nampak ini adalah secara simple saja iklan official yang dah jelas lah. Senang tengok lah. Pilihan eksklusif B89DB. DB tu memberi maksud data buffet. Kemudian dia nyatakan data tanpa had. Okey, data tanpa had tapi ada bintang. Maksudnya dia ada FUP. FUP dia 800GB. Dah jelas-jelas, tak payah nak cek dalam-dalam. FUP dia memang terang dan nyata sebanyak 800GB dengan harga RM89. Cukup besar, dan nak kata murah gila Vavi memang tak lah. Dia bukan murah gila Vavi, tapi dia dalam kategori yang murah dan berbaloi untuk guna. Lepas tu, sebelum korang tanya dekat komen, saya kena cakap dulu, ini plan postpaid ataupun plan bill. Tapi once korang faham bill, once korang faham postpaid, tak jadi masalah. Jangan takut. Kemudian panggilan tanpa had. Okey, panggilan tanpa had ni maksudnya unlimited call. Okey, unlimited call ni jenis yang kalau korang nampak ada bintang kan, tapi tak payah check lah. Kebiasaannya unlimited call yang diberikan, kita tak boleh capai jumlah FUP, minit yang diberikan. Biasanya tak boleh habis. So, kita abaikan saja. Kemudian hotspot tanpa had. Untuk hotspot ni, dia memberi maksud bukan boleh hotspot sampai 2000GB, 5000GB, bukan. Tapi jumlah data biasa yang diberikan sebanyak 800GB tu, korang boleh hotspot sampai habis. Jadi, bila dia hotspot tanpa had, maksudnya plan ni sesuai untuk korang masukkan ke dalam modem. Maksudnya, dekat handphone korang boleh hotspot. Dan maksudnya bila masuk modem, korang tak perlukan trik hack ke apa ke, modified modem. Cukup dengan make sure modem tu support line Celcom, dan plan ni, SIM card ni dah aktif, cocok dan boleh terus plug and play, terus guna. Kemudian SMS yang tak berapa orang nak guna sekarang, adalah juga sikit-sikit 200 SMS. Cuba tengok dekat belah atas tu, dia ada cakap DB kan. DB ni maksudnya data buffet. SOX ni daripada dulu memang suka amalkan data buffet. Data buffet ni memberi maksud macam kita makan buffet ataupun makan steamboat. Korang datang, korang makan apa yang ada, lepas tu tak cukup, tambah lagi, tak cukup, tambah lagi. Tapi data buffet daripada SOX ni konsepnya macam mana? Katakan dalam 100GB, bila korang daftar je, korang masuk dekat dia punya apps, korang tak nampak 100GB, dia letak 20GB. Dekat situ ada data buffet. Maksudnya 20GB tu bila dah habis, nanti dia akan masuk lagi data secara automatik. Tak perlu nak SMS, tak perlu nak minta-minta. Data habis, masuk. Katakan data buffet tu 20GB 5 kali. So dekat display 20GB. Habis saja dah nak habis tu, nanti automatik data baru masuk 20GB. Pakai 20GB sampai dah nak habis hujung, nanti automatik data masuk lagi 20GB. Dia macam tu lah data buffet daripada SOX ni. Data buffet ni macam entah apa-apa lah, macam tak penting sangat, tapi boleh buat kira-kira untuk matematik lah kan, untuk dia orang nampak, untuk korang nampak. Let's say dia ada data carry forward, jadi dia boleh kira lah. Katakan korang pakai dalam 100GB tu, korang pakai total dekat 60GB, jadi ada balance 40GB, 20GB. Jadi 2 biji ni, 2 set ni akan pindah ke bulan hadapan. Dia macam tu lah data buffet. Konsep dia lebih kurang macam tu. Detail, korang boleh check lah dekat website, dekat detail dia orang. Tak nak cerita benda data buffet ni untuk semua plan. Panjang satu hal, dia buat korang jadi lagi tak faham. Okey, untuk plan ini dia boleh kekal nombor lama ataupun daftar nombor baru. Untuk plan ni dia memang tak ada sekatan kelajuan. 100% korang guna dekat mana-mana pun. Kalau line okey, dia akan naik paling tinggi. Kalau line tak okey, dia samalah macam biasa juga, tetap slow. Dia ada 5G. Dia 4G dan 5G tiada sekatan kelajuan. Dia tak ada pecahan data langsung dari 4G sampai 5G. Cukup lengkap. 800GB tu nak pakai dekat 4G boleh, 800GB tu juga nak pakai dekat 5G boleh,
boleh, tak ada masalah. Secara overall, adakah plan ni murah? Macam saya cakap tadi, dia murah, boleh tahan, tapi bukan murah gila babi. Tapi kalau kita nilai pada spek dengan hotspot, dengan unlimited call, boleh masuk modem apa semua, dia adalah satu offer yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, sebab dia tak ada apa-apa sekatan. Dan kalau korang berminat, saya memang ada supply juga. Boleh roger-roger dekat ruangan WhatsApp tu, dekat description. Nombor WhatsApp dekat situ. Saya pakai nombor baru. Siapa-siapa yang dah save nombor saya yang lama, buang aja. Sebab nombor tu dah mati. Tak perasan dah mati. Buang je lah. So saya guna nombor baru, postpaid, lagi senang. Tak payah risau-risau nombor tu mati. So kalau kita nilai pada spek plan internet ni, dengan jumlah data, dengan harga, dia murah saja. Dia tak murah gila-gila. Tapi yang penting, spek-spek lain yang diberikan seperti pecahan data dan kelajuan internet dia satu spek plan internet yang bagus dan berbaloi untuk korang guna. Dan dia tak ada kontrak Sebab SOS sekarang dia ada plan-plan lain juga yang ada kontrak. Tapi yang ni saya bagi tahu awal-awal, memang dia tak ada kontrak. Ada yang dah guna? Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Apa pendapat korang plan ni? Mantap tak mantap? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.